Assalamualaikum, selamat datang ke MyTV PSS SK Cerita Berak. Sekolah kita, cerita kita. Saya, Norafika Sofia, selaku hos anda pada hari ini. Saya menjemput Cikgu Fuad sebagai penyelaras robotik SK Cerita Berak. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini ialah robotik di sekolah. Cikgu, robotik ni dengar macam susah. Sebenarnya apa yang murid buat dalam aktiviti robotik ni Cikgu? Susah? Macam mana tu Fika dengar susah macam mana? Sebenarnya tak susah mana pun. Sebab dalam robotik ni, kita bukan minta murid ciptakan robot yang terus dah siap. Bukan, kita bukan minta murid lakukan projek yang skala besar-besaran untuk dijual. Bukan. Dalam robotik ni apa yang murid lakukan, mereka akan laksanakan aktiviti secara berperingkat. Daripada asas kepada yang lebih advance. Okey, sebagai contoh, murid mungkin starting dengan mengenal apa tu robot, komponen robot. Sebenarnya robot ni dia macam bermain Lego je, main pasang-pasang, cuma ada tambahan. Ada tambahan, cuma dia ada motor je. Yang motor tu kita boleh kawal. Jadi sebenarnya tak susah mana pun. Baik Cikgu, sejak robotik diperkenalkan Cikgu, apakah perubahan yang paling ketara Cikgu nampak pada murid? Perubahan yang paling ketara Cikgu lihat Fika, sebagai contohnya murid tu dia akan jadi lebih yakin kepada diri dia, mereka jadi lebih berani, mereka tak mudah putus asa. Jadi sebenarnya pembelajaran tu dia boleh katakan sama macam pembelajaran dalam kelas, tapi konteks dia berbeza. Pendekatan dia berbeza, jadi sebenarnya murid tu dia lebih berminat. Kalau mereka ada setengah murid ni dalam kelas, sebagai contoh bila kita cikgu mengajar, cikgu tanya soalan, mereka tak dapat jawab dan mereka mudah putus asa. Alamak cikgu, saya tak pandai lah. Nampak? Baru satu soalan, dua soalan mereka dah putus asa. Kalau Pak Afika cikgu tanya kan, Afika jawab soalan ni, Afika tak dapat jawab kali pertama. Kali kedua Afika tak jawab. Afika rasa Afika give up ke tak? Sangat give up Cikgu. Give up, jangan macam itu, okey? Dalam robotik tak. Kalau mereka gagal, sekali mereka gagal, alamak cikgu tak jadilah, tak apa, saya nak buat lagi sekali sampai berjaya. Dua kali tak jadi, tiga kali. Nampak? Jadi pemikiran tu secara tak langsung dia berubah. Daripada murid yang rasanya senang mudah putus asa, mereka jadi lebih berkeyakinan dan mereka lebih nak berusaha. Itu jadilah perubahan pada diri murid yang cikgu nampak lah. Baik, Cikgu, perlukah murid pandai matematik dulu baru mereka boleh membuat aktiviti robotik ni Cikgu? Alamak, ada orang sampaikan kat Fika kan macam itu, perlu pandai matematik. Sebenarnya memang cikgu ada cakap. Cikgu cakap, okey, awak kalau nak join kelab robotik, awak kena pandai matematik, awak kena pandai sains. Sebenarnya itu bukan syarat, itu cuma galakkan cikgu kepada murid-murid supaya alamak, rasanya tahun depan saya nak join robotik lah, tapi cikgu Fuad dia cakap nak kena pandai matematik, nak kena pandai sains. Tak, itu cuma galakkan luaran je. Hakikatnya mereka tak perlu nak pandai matematik pun. Kan Nafika pandai matematik? Kurang lah Cikgu. Alah, jangan cakap kurang, boleh tu, boleh usaha lagi tu kan. Kalau Afika minat masuk robotik, cikgu boleh ambil. Tapi kita kena ada interview sikit lah. Okey, jadi bila perlu ataupun kita letakkan kriteria murid tu perlu pandai matematik ke, itu tak benar lah. Sebab murid boleh join dulu, dalam masa yang sama mereka akan belajar. Mungkin dalam tu kemahiran bukan sekadar matematik, banyak elemen merentas kurikulum mereka boleh masukkan. Okey, dalam situ ada kerjasama, ada kemahiran matematik, kemahiran saintifik, critical thinking. Perlukan murid tu berfikir secara kreatif. Jadi proses pembelajaran tu dia berlaku secara lebih organik, natural, macam tu. Gembiralah. Sukalah. Murid suka, cikgu pun sukalah. Cikgu, apa perasaan cikgu lah bila robot yang murid buat ni dapat berjalan dan mengikut arahan yang mereka suruh Cikgu? Perasaan cikgu, sebenarnya perasaan cikgu rasa berbaloi lah, tapi kita kena tengok juga. Okey, perasaan cikgu ke perasaan murid? Kalau perasaan murid tu kan, macam-macam perasaan cikgu ataupun macam-macam ragam cikgu dah pernah jumpa. Ada murid kalau mereka berjaya, dia punya suka tu melompat kan? Memang macam rasanya dia lah juara dunia. Padahal benda tu simple, tapi cikgu terus bagikan galakan sebab bila mereka berjaya, mereka rasa lebih motivasi. Okey, bila ada satu kejayaan, sebagai contoh cikgu bagi tugasan, okey, awak dikehendaki gerakkan motor sebanyak 6 langkah ataupun 6 petak kan. Ada murid yang dapat buat. Bila dia dapat buat tu dia rasa, dia punya acar tu Fika. Okey, macam dia jago. Okey, ada juga yang murid dia tak dapat buat. Macam cikgu cakap tadi, dia tak dapat buat.
dia bergegas balik. Cikgu, saya nak cuba lagi sekali, saya nak cuba lagi sekali. Kan pelik tu kan. Biasa kalau korang gagal ni, diorang give up, putus asa. Tapi ni lagi dia nak cuba. Tapi kita kena ingatlah perasaan gembira tu sebenarnya dia datang berpackage jugalah. Okey, ada perasaan gembira dan ada juga perasaan kecewa. Jadi kita nak murid tak boleh hanya nak menang je. Mereka juga perlu bersedia. Bila gagal ataupun bila tidak berjaya, yang penting mereka terus kena mencuba. Cuba sampai berjaya. Sampai jadi. Cikgu, ada tak pengalaman yang kelakar ataupun susah waktu aktiviti robotik ni dijalankan? Pengalaman kelakar. Sebenarnya pengalaman kelakar ni banyak berlaku kepada murid. Sebagai contoh, kalau cikgu kita bagi tas dekat murid ni. Okey, awak dikehendaki menggerakkan robot ke depan. Okey, tiba-tiba ada seorang rakan ni dia buat dengan penuh keyakinan. Oh, tengok robot aku ni, aku buat bukan main tau, aku pro kat sini. Tiba-tiba dia buat, baru tekan start, robot tu bergerak ke belakang. Fika rasa lawak ke tak lawak? Kan? Jadi dia expect lain, jadinya lain. Orang yang empunya robot tu dia rasa alamak malunya, tapi yang orang rakan-rakan yang lain dia punya ketawa tu sampai cikgu pun ketawa. Itu luculah kan. Tapi biasalah benda tu, itu proses. Kalau yang macam mencabar ada tak cikgu? Kalau mencabar tu sebenarnya, mencabar tu banyak sebenarnya. Itulah kita panggil proses. Okey, kita tak semestinya kita jumpa benda tu semua senang, semua tenang, semua aman, tak. Okey, ada satu masa kadang-kadang kita struggle. Cikgu sebagai guru pembimbing, okey, bila saya bagi tas, saya suruh murid buat, okey tak apa, awak jalan dulu. Awak kena cari maklumat dulu. Awak selesaikan dulu. Sebab kita nak galakkan murid dapat membuat eksplorasi. Murid selesaikan dengan cara mereka sendiri, kreativiti mereka sendiri. Tapi sampai satu tahap bila mereka tak berjaya, mereka akan rujuk kepada cikgu. Cikgu pun cuba buat. Cikgu buat sekali pun tak berjaya. Kedua pun tak berjaya. Saya stres. Jadi bila saya stres, apa lagi saya bagi diorang stres balik lah. Kan? Awak buat balik sampai jadi. Jadi itu cabaran. Sebenarnya bukan cikgu lepaskan. Cikgu nak mereka rasa sama-sama. Okey, macam mana kalau kita struggle ataupun kita sampai langgar dinding kan, macam maksudnya kita tak nampak lagi penyelesaian tu. Jadi kita ada banyak cara lah. Mungkin kita kena balik kepada petak awal ataupun kita kena buat balik kajian apa punca projek kita tu tak jadi, apa kekurangan. Banyaklah proses, itu cabaran dia lah. Sangatlah banyak cikgu. Ya, banyak. Cikgu, robotik ni sesuai ke untuk semua murid atau hanya murid terpilih je? Sesuai, bagi cikgu dia memang sesuai untuk semua murid. Sebab kita tak boleh berfokus kepada sekumpulan murid. Sebagai contoh macam awal soalan perkataan cikgu tadi kan, murid nak pandai matematik ke, nak pandai sains ke? So cikgu akan kumpul siapa yang pandai baru boleh join. Tak, silap macam itu. Sebab dalam tim robotik ni kita perlu ada kepakaran yang pelbagai. Okey, kita nak murid tu dia mesti pandai dari segi seni bina robot tu, logik robot, dia punya design, struktur dia, programming dia. Betul. Dan lebih penting pitching. Pitching tu maksudnya macam kita nak sampaikan projek kita kepada audience kan. Takkan kita nak sini kita ada robot, kita letak klik, kita diam je kan. Orang pun tanya apa benda robot ni buat? Apa yang kemampuan robot ni ada kan? Jadi tak boleh. Jadi kita kena set up ataupun kita kena cari tim daripada kepakaran yang pelbagai di kalangan murid. Jadi semua murid sesuai. Mungkin murid tu ada kelebihan masing-masing. Mungkin murid tu macam Afika. Afika pandai berkomunikasi. Afika pandai berkata-kata kan? Jadi Afika banyak idea. Jadi kita akan perlukan orang seperti Afika ni untuk sampaikan tujuan ataupun matlamat untuk hebahkan kepada audience kelebihan robot kita. Kita juga perlukan murid yang boleh buat programming, pengatur caraan. Okey, kita perlukan murid yang ada critical thinking, di mana kalau kita ada satu masalah dia boleh troubleshoot sendiri. Jadi sebenarnya dia sesuai lelaki, perempuan, Melayu, Cina, India, tak ada syarat. Siapa yang berminat, siapa yang berkemampuan, siapa yang boleh sustain ataupun maintain dia punya komitmen, kita galakkan macam itu lah. Cikgu, selain teknologi cikgu, nilai apa yang kita akan belajar cikgu dalam aktiviti robotik? Kita tahu teknologi ni memang penting sebab setiap masa kan memang teknologi ni dia memang semakin maju kan. Semakin maju, tapi kita bukan fokus kepada
perkembangan digital murid saja. Okey, dalam robotik ni sebenarnya kita bina karakter murid yang lebih berdisiplin, murid lebih berani, murid lebih boleh memberi kerjasama ya. Yang itu kita nak, sebab kita tak nak murid yang dia cuma mampu satu bidang saja, kan? Jadi kita tak nak dia main yang ini saja. Jadi sebenarnya dia boleh develop. Okey, kita nak dia develop kemahiran kerja berpasukan. Okey, jadi nilai-nilai itu yang sebenarnya kita pupuk dalam kelab robotik ni. Cikgu, pada pandangan cikgu ya, saya tanya, macam mana robotik ni boleh membantu murid untuk bersedia di masa depan? Okay, ini cabaran kita yang kita nampak sekarang ni. Sebenarnya kita dah masuk, kita bukan pada era digital saja. Kita sekarang kita tak tahu, kita dah bergerak laju sejauh mana. Okey, daripada bidang digital sekarang kita dah ada AI. Kita tak tahu akan datang nanti macam mana. Jadi kita cuma perlu bersiap sedia daripada sekarang ataupun daripada was ini. Jadi apa yang kelab robotik boleh ataupun ahli kelab robotik tu capai daripada sini diorang boleh bina karakter diri mereka dengan bekerjasama. Okey, berusaha sentiasa ambil tahu perkembangan. Okey, tengok macam mana dunia luar, sebab bila kita bertanding kita akan jumpa daripada pelbagai pihak daripada sekolah serata negeri. Okey, sebab kita punya target memang kita akan bertanding di peringkat kebangsaan. Jadi kita dapat dedahkan kepada murid kan macam mana sekolah lain punya projek. Macam mana dorang punya amalan dorang. Macam mana pendekatan dorang. Jadi kat situ mereka kena sentiasa bersedia lah. Mereka bukan rasa, alah kita buat ni setakat hantar, setakat tak apalah kita paling hebat, tak boleh macam itu. Takut nanti kita sendiri yang rugi. Yang penting kita kena sentiasa sedia. Masa depan kita tak tahu. Baiklah cikgu, terima kasih atas perkongsian cikgu pada hari ini. Ya, Afiqah rasa macam mana nak join tak robotik? Mestilah nak cikgu. Pandai matematik tak? Mestilah pandai kan sebab cikgu yang ajar. Okey. Okeylah. Tamat sudah kita punya My TV PSS pada hari ini. Bye semua. Bye.